Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to EasyFast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan tombol loceng. Yang belum jemput-jemputlah subscribe dan tombol loceng untuk notifikasi awal video-video terbaru daripada channel ni. Okey, pada entry video kali ini, satu perkara yang sangat penting untuk dapatkan STR fasa 3. Jom kita mulakan. Ini merupakan satu perkara yang penting yang perlu diambil perhatian agar anda menerima pembayaran pada fasa 3 nanti. Okey, jadi kalau kita nak pembayaran pada STR fasa 3, ambil maklum perkara yang bakal admin sampaikan ini supaya kita cakna, ambil maklum dan tidak ketinggalan perkara ni. Sebab perkara ni satu perkara yang sangat penting, ya. Baik, untuk makluman semua, jangan lepaskan peluang untuk mendapat pembayaran pada fasa 3, ya. Berbaki sekitar 3 hari lagi sebelum anda jom. Anggap ini sebagai satu peringatan kepada yang dah ingat, Alhamdulillah. Pada yang tak ingat, ataupun terlupa, terlepas pandang, menangguh-nangguh, maka ambil perhatian untuk mendapatkan pembayaran pada fasa 3 STR nanti, sekitar 3 hari lagi sebelum permohonan baru, rayuan dan kemas kini ditutup. Ya, jadi ambil perhatian, sekiranya anda terlepas tempoh ini, kemas kini, rayuan ataupun permohonan baru, kalau anda terlepas, ya, maksudnya selepas 30 Jun pula baru anda nak buat, maka anda tidak akan menerima pada fasa 3. Ya, sebaliknya anda hanya akan mendapat pada fasa 4 pula. Jadi itulah pentingnya untuk admin ingatkan perkara ni untuk buat kemas kini, ya, ataupun nak buat rayuan ataupun permohonan baru sebelum 30 Jun. Ya, beberapa hari je lagi. Perlu buat perkara ni. Permohonan baru yang baru nak memohon, kemas kini yang nak buat kemas kini, status perkahwinan ataupun orang cakap pertambahan anak, ya, dan juga perubahan status dan sebagainya lah, ya, segala perubahan-perubahan kecil dan besar, ya, dan juga rayuan. Bagi yang gagal nak buat rayuan, inilah masanya, ya, beberapa hari saja lagi yang tinggal untuk anda buat rayuan. Okey, yang tak perlu buat apa-apa adalah penerima sedia ada yang dah memang lulus pada fasa 1 dan fasa 2, dah dapat fasa 1 dan fasa 2 dan tidak ada apa-apa yang nak diubah lagi dah, termasuk pertambahan anak tak ada pertambahan, ya, status perkahwinan masih status yang sama, kalau bujang, kalau isi rumah, kalau dah, maksudnya tak ada perubahan. Yang mana tidak ada perubahan dan dapat pada fasa 1 dan fasa 2, abaikan info ni, anda boleh senyum-senyum je lah, kan, steady. Jadi, yang kena buat kemas kini, rayuan dan permohonan baru ni, segerakan, berbaki sekitar 3 hari saja lagi sebelum ianya ditutup, ya. Jadi kalau anda buat selepas 30 Jun pun boleh, tak ada masalah, tapi anda tidak akan dapat pada pembayaran fasa 3 nanti. Sebaliknya, anda akan dapat pada fasa 4. Jadi kalau nak pembayaran pada fasa 3, segerakan apa yang belum dilakukan. Berbaki sekitar 3 hari saja lagi untuk mendapatkan STR fasa 3 anda nanti. Baik, semoga jelas dengan apa yang kami sampaikan dan manfaat pada semua. Lakukan apa yang patut dilakukan dan jangan kata orang penerima sedia ada, tak payah perlu buat apa-apa lagi kalau tak ada apa-apa perubahan daripada segi apa sekalipun, ya. Itu dia. Semoga jelas, lakukan. Jumpa lagi. See you guys in the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.